Dia kata masalah semayang jamak takhir. Dengar jamak ada dua, jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim mana jamak buat dulu. Mana bila zuhur buat dulu. Mana zuhur dengan asar sekaligus. Atau buat dalam waktu maghrib, garib dengan isya. Sekarang isya tak payah semayang dah. Boleh pergi shopping. Okey, itu jamak takdim. Takdim maknanya mendulukan. Boleh juga jamak takhir, melambatkan. Takhir lambatkan. Yang ini siapa masuk waktu zuhur dak mayang lagi, nak mayang dengan asar sekarang dalam waktu asar. Atau siapa masuk waktu maghrib dak mayang lagi, tunggu isya baru nak buat dengan garib. Itu panggil jamak takhir. Okey. Faham hak ni dulu. Syarat jamak takhir mesti berniat dalam waktu zuhur atau garib. Maknanya kita bawa kereta nak pergi Kuala Lumpur, siapa di Bukit Besi, contoh, Allahu Akbar, azan dalam kereta. Faham dah masuk zuhur. Dan, kita dalam hati wajib niat. Bukan masa tu saja, sepanjang waktu zuhur. Tengah waktu zuhur boleh, ujung waktu zuhur boleh. Jangan masuk waktu asar. Faham? Jadi kalau kata zuhur itu pukul 1, asarnya pukul 4, dari antara pukul 1 sampai pukul 4 tu wajib dalam hati ni niat jamak takhir. Caranya masa drive, masa memandu tu bila zuhur aku nak jamak takhir, sah dah niat gitu. Aku nak jamak takhir. Mana dak mayang lah zuhur lagi dak. Sekarang baru semayang asar di Temeloh. Faham tak? Aku nak jamak takhir. Atau aku nak lambatkan semayang zuhur. Boleh juga. Atau aku nak buat semayang zuhur dalam waktu asar. Faham? Semua boleh. Yang menunjukkan kita nak semayang zuhur tapi dalam waktu asar. Niatlah apa pun. Jadi bila ada niat gitu dah, kita pun drive lah, bawalah kereta. Dah lah semayang zuhur. Siapa Temeloh kan bahasa Allahu Akbar. Jadi tidaklah berdosa kita dak semayang zuhur. Itu maksudnya. Kayak gini kita nak semayang jamak dah, dah niat dah. Kayak gini nak semayang lepas semayang asar, nak semayang zuhur, tak payah niat dah jamak. Faham lagi? Sebab kalau masuk waktu zuhur kita dak semayang zuhur dan dak niat nak jamak takhir, masuk waktu asar berdosa. Apa berdosa? Sebab tinggal semayang zuhur. Apa nak semayang zuhur? Berdosa. Faham? Jadi tak boleh berdosa tinggal semayang zuhur. Bila masuk waktu zuhur, dalam hati aku nak semayang dalam waktu asar, atau aku nak takhirkan semayang zuhur, atau aku nak anjak semayang zuhur, atau aku nak buat semayang zuhur lambat, boleh berlaku. Okey. Jadi dia ni soalan ni, dia dah ingat dalam waktu zuhur nak niat takhir. Faham lagi? Dak niat dalam waktu zuhur tadi, dia drive bawa kereta. Siapa masuk waktu asar, dak ada pun dalam hati nak buat jamak takhir. Faham? Lepas tu dia buat semayang tu. Sah ke tak? Sah. Dah jadi guna, cuma beza kalau dia tak niat, dia semayang dalam waktu asar sekarang zuhur, jadi qada. Faham lagi? Bukan semayang tunai, semayang qada. Kerana apa? Kerana dia sudah tersalah. Tapi kalau dia dah ada niat nak buat zuhur dalam waktu asar, sekarang sampai KL pukul 5 baru nak semayang zuhur, maka sampai waktu pukul 5 dia pun semayang zuhur dengan asar takhir, tidak jadi qada. Semayang itu dikira semayang tu tunai. Faham lagi? Jadi yang ni semayang juga, cuma dalam waktu zuhur dak niat nak takhir, maka dia buat sebagai qada jadi. Kenapa? Kerana habis dah waktu zuhur, dak semayang, dia pun buat semayang qada. Gitu. Soalan seterusnya,